Dan begitu juga yang keempat, dimulakan dengan niat. Niat tu besar. Mesti apa-apa pun niat. Nabi kata, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Yang ada cuma niat dan jihad. Niat ni pun bukan senang. Bukan senang niat ni. Niat ni contoh kan. Pada orang lelaki kan. Berhenti mokok. Nampak? Berubah batuk siap nampak? Bukan senang. Itu baru suruh niat. Baru suruh niat berhenti mokok. Nak beritahu, kalau ikut logik lah, niat senang tak senang? Niat senang tak senang? Senang, tapi macam-macam alasan bagi. Rokok, tak pernah kajian menunjukkan merokok mendatangkan protein dalam badan. Tak pernah, tapi bila suruh berhenti merokok, tak ada. Sebenarnya ada khilaf sebenarnya situ. Ada seorang ustaz yang mengajar kat masjid tu, kitab apa tu dia ajar? Kitab hadis 40. Dia daripada Jordan tu, isau rokok, relax ya. Dia tetap nak cari hujah yang supaya dia pun boleh bersekongkol merokok sama.